tengok dua-dua. Mana nak diberatkan dalam nak buat decision tu? Bagi Kak Bel lah. Affiliate ni dia masuk dengan mindset dia nak buat duit. Kalau based on analytics kan, that's why Kak Bel cakap you duplicate je. Katalah macam content tu, views tinggi, lepas tu sale masuk, you duplicate je produk tu. Buat lagi content, buat lagi. Katakanlah 3 niche yang dipilih tu, tiga-tiga tu tak convert duit. Cari lain. Dia kena tukar niche lain. Mungkin content. Mungkin masalah dia dekat content. That's why Kak Bel rasa benchmark 100 video tu, Kak Bel rasa it's fair lah. Fair untuk you untuk bantu you set satu target yang jelas. Okay, lepas 100 content, mana pun tak ada ni salah apa ni? Masa itulah yang kena audit pula. Audit lah sendiri. Kalau Kak Bel macam mana nak audit tu?